Ipin! Haish, mana budak-budak ni? Dah tengah hari tak balik-balik lagi. Hah? Hii! Tunggu korang. Opa, entah ke mana budak-budak tu. Terus hantar je lah. Yalah, cari budak-budak tu sekali. Memang nak cari pun, Opa. Hei, mana budak-budak ni pergi? Nah, ini semalam punya duit. Terima kasih, Uncle. Ayo, Ros. Bukan banyak, Masam. Kenapa? Budak-budak tu lah dari pagi keluar tak balik-balik. Uncle ada nampak? Budak mana? Sini ada budak, situ ada budak. Sebelah sana pun ada budak. Adik-adik saya, Upin, Ipin. Oh, cakaplah. Tak ada nampak. Tak apalah, Uncle. Ayo, Ros. Jangan marah. Nanti lekas tu, Ish, manalah budak-budak ni? Siapa nak tidur dulu ni? Biskit! Mira! Wah! Aduh! Hebat lagi, Fizi! Dah dalam ke? Cepat, Isan. Aku nak mati. Tengok aku pula. Munyuk sikit, Kak Istan. Ya! Wah! Aku pula. Segi, Upin. Okey. 2, 3. Oh, kat sini rupanya. Patutlah tak ingat nak balik. Karus. Korang semua mandi sungai ni, Mak Ayah tahu tak? Balik! Opa! Mengadulah tu. Mengadu. Opa! Balik pun cucu-cucu Opah. Kau berdua pergi mana? Puas akak kau cari. Kita orang main kat sana. Tiba-tiba akak datang tarik telinga. Nasib baik tak tercabut, Opa. Tengok. Diorang mandi sungai. Mandi sungai? Memang patut akak kau marah. Dahlah keluar tak bagi tahu orang. Kalau jadi apa-apa macam mana? Sepatutnya kau berdua kena rotan. Tapi kita orang main tepi je. Banyaklah tapi kau. Pergi kemas bilik. Bersepah-sepah. Tikus pun tak ingin nak duduk bilik tu. Pengotor. Dah. Pergi. Dengar cakap akak. Baik, Opa. Ingat, lain kali jangan buat lagi. Nasib baik tak kena rotan. Ni semua akak punya pasal. Tu pemarah kita. Dahlah, dia kemas. Alamak! Macam mana ni? Tak apa. Biar aku jaga. Okey, cepat-cepat. Kat mana Ambil cepat. Aku nak ambil dah ni. Buat apa tu? Sehari tak menyusahkan orang tak boleh ke? Tahu main je. Memang dah tahu main. Kita orang kan kecil lagi. Menjawab. Jadilah kecil. Kecil biar akak picit-picit kau sampai penyet. Lepas tu bagi lepas makan. Kejamnya akak. Macam mana akak nak bagi? Akak kan takut lipas? Kan? Ih! Selagi bilik ni tak kemas, jangan mimpi nak keluar. Akak dah tak sayang kita. Cepatlah kemas. Boleh keluar main. Lipas!
makan apa tadi? Penatnya. Kalau kita kecil, boleh keluar ikut lubang tu kan? Betul tu betul. Tak payah kemas. Hai. Upin? Ipin? Dah siap kemas? Alamak, tak siap lagi. Cepat, Ipin, cepat. Kenapa semua besar-besar? Bukanlah. Kita yang kecil. Yeay! Kita jadi kecil. Upin, tolong aku, Upin. Seronoknya. Wah. Ipin, mari kita main kat bawah. Oh, macam mana dulu ni? Betul lah. Kita lompat. Aduh. Wah, besarnya. Wah. Beng, beng, beng. Beng, beng, beng. Ipin, cepatlah keluar. Oh, takkan Ya. Langsung kan? Ya. Upin? Wah. Okey, satu lagi. Lagi. Lepas. Seronoknya. Aku pulang. Bagilah, Upin. Bagilah. Cepatlah, Upin. Tarik lagi, Upin. Tarik lagi. Lagi. Alah, Upin. Tariklah betul-betul. Vroom. Yelah. Tarik lagi. Lepas. Upin, lepaslah. Upin. Dengar. Aduh. Biskut. Kenapa? Ipas! Ipas petakul. Ipin, tunggu aku. Lari, Upin. Cepat. Ya. Nasib baik tak kena
Sini kejap. Apalah akak ni? Tak nampak ke kita? Main sapu je. Memang tak sayang kita. Ish, macam gegasi. Ya, Opa. Banyaknya kau masak, Ros. Tak apalah, Opa. Sekali-sekala. Kesian tengok budak-budak tu kena marah tadi. Akak sayang kita. Alah. Jom, Ipin, jom. Panggil budak-budak tu makan. Baik, Opa. Diorang tak ada lah, Opa. Kalau macam tu, tutuplah makanan tu dulu. Tutup. Yelah. Jangan, akak. Akak, jangan. Akak, jangan. Jangan tutup. Akak, jangan tutup, akak. Jangan. Jangan, akak. Akak tak sayang kita. Laparnya. Matilah macam ni. Pisang! Cepat! Ya! Hai! Saya Upin. Dan ini adik saya Ipin. Betul-betul. Ini kisah kami sama. Susahnya. Kembara kecil-kecilan. Bahagian 3. Huh? Shh. Diam. Upin. Apa dia? Ini macam kata yang kita tangkap hari tu. Aku rasa dia ingat kita lah. Pelan-pelan. Jangan lari. Okey. Lari! Lari! Ipin dekat sini, Ipin! Sikit lagi! Cepat! Kita nak ke mana ni? Ikan atas! Sini, ikut aku! Alamak, dia datang balik! Dia serang kita! Ambil kau! Syuh! Keluar! Manalah datang katak ni. Banyak betul. Akak! Upin? Ipin? Akak dia tak sayang kita.
Asyik Ipin ni tak balik-balik. Kena cari ni. Busuknya. Cepat, ular lagi. Upin, tak suka dah jadi kecil. Tak seronok. Lapar. Akan datang balik. Kenapa dia Upin? Dia tolong Upin. Alamak, Upin sakit tu. Kita mesti kemas bilik sampai bersih. Takut ada lipas. Betul. Cepat. Ipin, jangan lupa bersihkan bawah katil. Ipin, kau angkat yang tu, Ipin. Ada. Jalan. Tu. Gila. Hai, nak Akak tolong? Akak! Kenapa ni? Akak, kita orang janji. Takkan sepakan bilik lagi. Janji. Ha, macam ni lah adik Akak. Pergilah makan dulu. Nanti sambung. Yeay! Kita makan sama-sama ya, Kak? Yelah. Akak masak ayam goreng kan? Mesti banyak kan? Kan? Mana tahu? Tahulah. Akak kan sayang kita orang. Betul kan, Yelah Kak? tu. Perasan.